Mak ayah ada rumah, tanah dan juga akaun bank, tetapi tak buat perancangan harta. Apa risikonya kepada kita adik-beradik? Risiko yang pertama, yang paling lazim, perebutan harta pusaka. Sebab rata-rata yang saya jumpa sebelum parents ni meninggal dunia, semua baik je, tak ada apa-apa masalah. Tapi lepas sahaja meninggal, semua berubah. Sehingga ada kes sebenar yang tak boleh diterima dek akal. Andai kata adik-beradik ni dalam hubungan yang masih baik, Alhamdulillah. Tetapi timbul isu yang kedua pula. Isu dalam nak melantik pentadbir kepada harta tu tadi. Kekangan masa, tidak ada knowledge dalam nak menguruskan harta pusaka. Kalaupun nak dilantik, rasa berat pula nak dahulukan wang dalam pentadbiran harta pusaka tu tadi. Dan macam-macam lagi. Akhirnya, harta pusaka mak ayah ni tadi terbeku, terbiar begitu sahaja dan pentadbiran tak boleh nak dijalankan. Dan risiko yang terakhir, anak-anak tak tahu senarai penuh aset dan juga hutang mak ayah ni tadi. Ya tahu, boleh jadi anda tahu ada rumah, ada tanah dan juga akaun bank. Tapi rumah tu dekat mana? Tanah tu pula ada di mana? Dan hutang dengan pihak bank berapa jumlahnya? Itu semua akan menjadi persoalan dan bakal menimbulkan isu kelak. Ada banyak lagi sebenarnya risiko yang lain yang saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pernah lalui ataupun yang sedang mengalami masalah-masalah ini. Jadi, buatlah perancangan sebelum terlambat. Semua ini bermula daripada anda.